Kan dapat tak ride MotoGP ni? Banyak cantik kau. Dah lah ride MotoGP ni. Baju limited edition MotoGP 2025 kau dapat. Duit minyak dapat. Lagi apa? Minyak hitam pun dapat. Tiket pun dapat. Main grandstand pula punya tiket. Apa lagi nak dapat? Ride pun dapat. Kena escort pun dapat. Parking khas untuk orang pun dapat. Semua benda dapat. Ni makanlah nak minta lagi hai. Macam-macam nak bagi petis nak apa. Itulah. Untuk korang, memang itu semua korang akan dapat. Banyak kan? Ya, memang banyak. Dengan untuk siapa yang nak pergi ride MotoGP ni dengan harga RM220, itu yang kau akan dapat semua. Akan dapat duit minyak RM50, tiket main grandstand MotoGP, baju ride MotoGP 2025 limited edition, lagi apa lagi? Minyak hitam 2 botol racing Ester Petronas Pintar lagi. Itu memang semua kau dapat. Belum cerita lagi untuk ride pula. Ride pula kita akan di-escort, dapat di-escort lagi. Setiap pagi ada media lagi dan macam-macam lagi. Sebab tu aku cakap kita punya ride MotoGP 2025 ni adalah package ride antara yang termurah sebenarnya. So rugi siapa yang tak grab peluang ni untuk ride MotoGP 2025 tahun ni. Aku cakap memang ride ni setahun sekali saja. Tahun depan pun belum tentu dapat lagi rasa pengalaman macam ni. So untuk korang siapa yang nak rasa ride yang betul-betul proper dan betul-betul wow, memang wow betul, memang kali ni lah punya ride. So boleh dapatkan sekarang sebab tiket masih ada lagi. Sebab kita hanya buka 300 peserta sahaja. Siapa cepat dia dapat. Dah tak lama ni geng. So kita jumpa ride nanti.